Hai awak. Seru kacau. Boleh tak saya tanya, umur awak sekarang berapa? Hari ni sempena orang ambil result SPM kan? Dulu SPM awak berapa A? 7A 2B ke? Wow, banyaklah tu. Awak sebelum ni ada ex tak? Ada. Sebelum tu awak ada tak follow Sis Pilih dekat TikTok? Tu. Okay, sudah follow. Skincare atau makeup? Awak nak yang mana? Makeup pun boleh. So, jomlah kita pergi cari makeup saya belanja awak. Oh, serius tak? Ya, serius. Okay. Tadi awak cakap awak ada ex kan? Huruf depan dia mula huruf apa? Huruf S. Saya belanja awak makeup bermula dengan huruf S boleh? Okay. Kalau awak couple dengan lelaki yang tak ada kereta, awak okey tak? Oh, okay je. Saya rasa tak ada isu pun. Kalau ajak dating, macam kalau saya ada Naik kereta, train lah? naik train ke? Boleh ambil je ke? Awak ada kereta dah? Ada. Senanglah lelaki yang tak ada kereta pindah kereta awak. Boleh ke macam tu tak ada plan? Depends lah. Depends lah. Kalau kita suka orang tu, tak ada masalah benda. Tak ada masalah lah. Boleh tak awak bagi nasihat untuk lelaki yang curang kat luar sana? Yelah, sebenarnya ada 3. Bahawa benda tu kalau seboleh-bolehnya janganlah curang kan. Tapi kalau rasa macam dah tak boleh go dengan partner ke, dah tak suka ke apa, dan bagi tahu je lah, discuss je elok-elok, putus-putus je lah. Daripada yang curang. Kan apa motif nak curang ni? Tak puas dengan satu ke? Curang. Tak, itu tanya lelaki lah. Saya tak saya tak ada partner lagi. So kita masuk dekat ni show murah. Okey, jom kita tengok. Cuba tengok. Wow. Suka tak? Nanti Sis Pilih strategi. Korang jangan lupa follow Sis Pilih.